Kawaselia Industri Komunikasi dan Multimedia. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) mengambil pendekatan menyeluruh untuk memastikan kandungan yang memudaratkan dapat dikawal dan pendedahan terhadap pengguna muda, khususnya remaja dan juga kanak-kanak dapat dicegah. Antara langkah-langkah kawaselia yang telah dan sedang dilaksanakan adalah sesi libat urus yang berterusan dengan penyedia platform media sosial bagi memastikan sistem algoritma mereka selaras dengan kehendak peraturan pertempatan. Hal ini adalah termasuk keperluan untuk menggehadkan pendedahan pengguna kepada kandungan yang berunsur negatif atau memudaratkan. Selari denganlah keperluan keselamatan dalam tarian secara menyeluruh, kerajaan telah mengubah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 iaitu Akta 866 yang antara lain memperuntukkan kewajipan kepada pemberi perkhidmatan aplikasi dan juga pemberi perkhidmatan aplikasi kandungan yang dilaisenkan dengan mengawal selia kandungan memudaratkan dalam talian. Akta ini telah berkuat kuasa pada 1 hari bulan Januari 2026 bersama beberapa perundangan subsidiari yang relevan, manakala instrumen subsidiari lain dijangka dikuatkuasakan pada suku kedua 2026. Antara fokus utama MCMC pada masa ini adalah untuk menilai dan menguji tahap keboleh laksanaan mekanisme penggesahan umur pengguna oleh platform media sosial sebagai salah satu keperluan pematuhan di bawah Akta 866. Penilaian ini merangkumi pelbagai aspek penting termasuk keselamatan akaun pengguna, perlindungan data peribadi, pertimbangan privasi, ketetapan teknologi serta kesesuaian dengan kerangka perundangan dan regulatory negara. Bagi tujuan tersebut, proses medan ujian regulatory ataupun dengan izin regulatory sandbox sedang dilaksanakan di mana MCMC bekerjasama dengan penyedia platform media sosial untuk menilai pendekatan teknologi yang sesuai. Ini termasuk mekanisme penggesahan umur, age verification dengan izin, penggesasahian entiti identity validation dengan izin dan penggunaan kecerdasan buatan artificial intelligence AI bagi penggesahan kandungan berisiko serta penambahbaikan mekanisme pengendalian aduan yang lebih pantas dan berkesan.